Yang ni harga dia RM6,000 dan yang ni separuh harga daripada yang ni tapi level dia sama. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Korang boleh bayang tak bila aku letak smartphone yang harga RM6,000 dekat sebelah korang dan sebelah lagi smartphone yang harga dia separuh daripada harga smartphone ni. Tapi bila korang pegang dah rasa, korang tak boleh nak beza sebab performa, kamera dia hampir sama sampai korang kena fikir dua kali yang mana satu flagship yang sebenar ni. So, dalam video ni aku nak compare sikit dekat korang perbezaan antara Honor 600 Pro dengan iPhone 17 Pro Max. Yang mana lagi berbaloi untuk korang dapatkan ataupun better korang stay pada smartphone yang harga RM6,000 ni. Jom aku share. Kalau kita cerita secara umumnya, kedua-dua smartphone ni memang premium. Untuk iPhone 17 Pro Max ni memang dah ada aura dia. Kita tak boleh nafikan bila orang nampak je terus tahu, oh ini flagship. Tapi benda yang aku tak sangka bila aku pegang Honor 600 Pro, dia langsung tak bagi rasa macam phone murah. Kalau daripada segi rekaan dan kemasan dia memang clean, solid. Nampak mahal walaupun harga dia separuh daripada harga smartphone ni. Kalau kita cerita pasal secara detail melalui rekaan dia, untuk iPhone 17 dia datang dengan IDTT dia flat, kemas, industry free, tapi body dia lebih keras dan flat. Lama-lama boleh rasa tajam sikit dekat tangan. Honor pula dia pergi ke arah yang lebih moden dan curve sikit. Grip dia lebih selesa. Bila kita pegang lama, especially satu tangan ataupun tengah baris scroll malam-malam, Honor tu dia bagi rasa lebih mesra dekat tangan. Kalau untuk saiz memang kedua-dua ni datang dengan besar, tapi untuk aku secara personalnya Honor 600 ni lebih selesa bila korang pegang secara lama. Kalau cerita bab ketahanan pula, untuk iPhone 17 Pro Max ni memang kita tak boleh sangkakan, memang build quality dia memang orang dah percaya bertahun-tahun. Tapi untuk aku better korang add on sikit untuk screen dan pakai casing yang lebih tahan rasak. Sebab apa? Kalau rosak antara dua ni, harga dan kos untuk repair tu memang agak mahal dan pricey. Kalau Honor pula dia tak main-main bab ketahanan ni. Dia datang dengan rating kalis air dan debu yang tinggi. Plus untuk rekaan depan dan belakang dia ni memang solid bila pegang. Maksudnya untuk penggunaan harian secara lasak memang sangat meyakinkan. Jadi boleh kata ketahanan pada Honor 600 ni lagi better sebenarnya pada iPhone 17 Pro Max. Sekarang kita masuk part yang paling penting untuk aku compare, iaitu kamera pada kedua-dua model ni. Jujur aku cakap, ini bahagian yang buat ramai orang pilih iPhone. Sebab apa? iPhone 17 Pro Max ni memang terkenal dengan satu benda, konsisten. Tekan je shutter, hampir confirm jadi. Warna yang neutral, exposure yang jarang lari, video pula memang antara yang paling stabil dalam dunia smartphone ni. Tapi bila aku gunakan Honor 600 Pro ni, dia bagi pengalaman yang lain sikit. Kamera utama dia 200 megapiksel dengan sensor yang besar tu bukan sekadar nombor. Dalam penggunaan harian, especially dalam keadaan low light ataupun idul, gambar tu nampak lebih terang, detail lebih hidup. Contohnya, paling real gambar dalam office ataupun gambar tengah makan malam atau suasana yang malap. Honor ni bagi hasil yang lebih naik. Bukan sekadar cukup tapi nampak lebih menarik terus tanpa korang perlu edit. Lagi satu kelebihan besar pada Honor ni ialah dia punya flexibility. Korang boleh crop gambar, lepas tu ambil tanpa hilang detail yang banyak. iPhone pun boleh crop tapi detail tu lagi better dekat Honor 600 Pro ni. Untuk telefoto pula, Honor 600 Pro ni dia ada 50 megapiksel. So korang boleh zoom sehingga 120 kali tanpa menjejaskan kualiti, dan surprisingly hasil dia memang bagus walaupun dia dibantu sedikit oleh AI. Berbanding iPhone 17 Pro Max ni yang maksimum dia sehingga 40 kali dan hasil dia memang tak konsisten bila korang gunakan zoom dia. Untuk selfie pun aku kena sentuh, Honor letakkan 50 megapiksel untuk depan. Untuk video call, konten atau selfie group memang nampak lebih jelas. iPhone masih okey dan neutral, tapi Honor bagi lebih detail dan pop, especially bila lighting tu tak perfect. Jadi apa yang aku boleh simpulkan dekat sini untuk setup kamera ni, kalau korang nak hasil yang real dan neutral, korang kena ambil iPhone. Tapi kalau korang nak hasil yang lebih pop up, terutamanya konsisten dalam telefoto, korang kena ambil Honor 600 Pro ni. Sekarang kita masuk part yang paling orang suka, pandang ringan. Tapi bila kita guna hari-hari tu, dia memang bagi kesan lah. Bateri iPhone 17 Pro Max ni memang terkenal dengan optimus dia. So walaupun kapasiti atas kertas tu nampak gempak, iOS dia memang pandai jaga penggunaan. Jadi untuk use biasa macam WhatsApp, social media ataupun tengok sikit video tu, dia boleh tahan daripada pagi sampai malam tanpa masalah. Itu kekuatan iPhone dan
ketenangan. Itu kekuatan pada iPhone. Tapi bila aku gunakan Honor 600 Pro ni yang bateri dia 7000 mAh, ia bukan sekadar besar, ini kategori yang tak fikir bateri langsung. Dalam penggunaan harian, aku bangun pagi guna sepanjang hari untuk scroll tengok video, ambil gambar, GPS. Malam tu mesti ada baki yang selesa. Kalau korang jenis heavy user, memang yang main game, buat konten, hotspot, travel, ini memang bagi ketenangan. Memang tak ada situasi yang mana korang kena cari charger untuk cas smartphone ni. Dan satu lagi benda yang aku nak highlightkan ialah dia punya charging. Yang mana Honor 600 Pro ni antara smartphone yang support charging yang besar berbanding iPhone 17 Pro Max ni yang stay pada keadaan yang sama. Jadi aku boleh kata kalau korang charging sekejap pun dah memadai untuk dapat penggunaan yang lama berbanding iPhone 17 Pro Max ni. So guys, dengan tanah harga RM3,099 untuk Honor 600 Pro ni ataupun iPhone 17 Pro Max, yang mana korang akan pilih? Cuba korang komen. Dan kalau korang berminat nak dapatkan Honor terbaru ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Boleh je beli dekat situ. Jadi kita jumpa next video untuk compare seterusnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.